Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najiha Azhara, wartawan anda pada hari ini. Hari ini 16 Mac 2026 bersamaan dengan Hari Isnin. PSS SMK Seksyen 242 telah mengadakan majlis pelancaran nilam. Pihak PSS juga telah menjemput penulis buku dari Blink Book bagi merasmikan majlis ini. Sekarang saya bersama dengan penulis buku dari Blink Book. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Boleh ke Encik memperkenalkan diri Encik? Boleh. Okey, baik. Pertama sekali, terima kasih kepada Najiha atas kesudian untuk interview pada hari ini. Baik, saya kenalkan dahulu nama saya. Nama yang diberi Muhammad Syazani Ilyas bin Said ataupun lebih dikenali sebagai Ilyas Said. Dan saya berasal daripada Selangor, di Kampung Pasir Panjang Sekincan, Selangor, dan kerja saya selama hampir 10 tahun ni dalam program Jelajah Sekolah Blink ini bercakap tak henti-henti. Tapi bercakap tentang apa? Bercakap tentang bagaimana kita nak jadi seorang murid yang rajin membaca, dan daripada rajin membaca ini akan membina jati diri kita dalam menjadi seorang murid yang berilmu. So 10 tahun ni saya kongsikan berkaitan dengan penulisan dan inilah yang saya lakukan selama 10 tahun. Wow, okey. Sekarang soalan yang pertama, apakah yang memberi inspirasi kepada Encik untuk menjadi seorang penulis? Baik, terima kasih Najiha. Jadi soalan pertama, apakah perkara yang menjadikan sebagai satu inspirasi kepada saya menjadi seorang penulis? Bila mana saya pergi ke sekolah setiap hari, jadi saya lihat bila saya bercakap, berkongsi dan berkata-kata sahaja, saya lihat perkara itu akan terbatas. Jadi apa yang saya fikirkan untuk menyebarkan ilmu yang saya ada ini adalah dengan cara saya menulis. Jadi bila saya menulis, kita akan dapat sebarluaskan buku itu ke seluruh dunia tanpa saya perlu pergi ke seluruh dunia. Jadi walaupun saya dekat Selangor, tapi buku saya ada dekat Sarawak, buku saya ada dekat Sabah, buku saya ada dekat Perlis. Jadi semua orang boleh dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Jadi ini antara benda yang saya rasa saya perlu buat. Kenapa saya kena jadi penulis? Sebab saya nak menyebarkan ilmu yang ada ni supaya semua murid-murid sekolah di seluruh Malaysia dapat manfaat. Wow, okey. Sekarang soalan yang nombor 2, apakah nasihat Encik kepada murid-murid yang ingin menjadi penulis pada masa hadapan? Baik, sikit pesanan saya kepada murid-murid yang berminat nak jadi seorang penulis. Perkara pertama yang kamu semua kena lakukan adalah mesti minat membaca. Cintakan ilmu, bukannya cintakan manusia semata-mata. Tapi kena cintakan ilmu. Sebab apa? Daripada kita cintakan ilmu, kita minat membaca, barulah datangnya idea untuk kita menulis, dan daripada idea kita menulis itulah maka terhasillah satu karya yang bagus, yang hebat. Bahkan daripada karya ini, jangan tak tahu, dengan karya yang kita hasilkan ini bukan saja dapat memberi manfaat kepada orang, bahkan berkemungkinan besar akan memberi manfaat kepada kita sendiri, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Jadi mulakan membaca, cintakan ilmu, dan dari situlah baru kita mula untuk menulis. Okey, terima kasih Encik kerana jawab soalan-soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Program Nilam merupakan program yang menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid. Oleh itu, kami ingin mengetahui pandangan dan pengalaman murid serta guru tentang program Nilam ini. Jom kita mulakan sesi temu bual. Apakah harapan cikgu terhadap murid-murid selepas pelancaran program Nilam ini? Okey, harapan cikgu selepas pelancaran Hari Nilam pada hari ini, jadikan buku sebagai kawan baik anda. Okey, thank you cikgu. Pada pendapat saya lah, kalau untuk murid, cara paling mudah untuk diorang nak meningkatkan minat membaca diorang adalah yang pertama sekali, benda yang kita perlu buat adalah kita mengubah rutin harian kita. Sebagai contoh, kalau sebelum ni kita tak pernah membaca ataupun tak pernah cuba untuk membaca lah pada hari-hari tertentu, kita cuba untuk sekurang-kurangnya sehari tu kita membaca sekurang-kurangnya dalam 20 minit, 30 minit, membaca secara santai lah apa-apa bahan bacaan yang kita mungkin kita cuba dulu dengan benda yang kita minat, dan kemudian di lain hari selepas minggu, selepas 2 minggu mungkin kita akan sudah terbiasakan diri dengan membaca. Cikgu lah, sebagaimana yang kita ketahui, membaca tu merupakan jambatan ilmu juga. Okey, kalau kita suka membaca, secara automatiknya kita akan mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih luas. It means
at least sekurang-kurangnya kita kena luangkan 10 ke 15 minit sehari untuk membaca. Sebabnya orang yang membaca ni akan dia punya pemikiran akan lebih matang, akan lebih terbuka. Sebab apa? Ilmu yang kita ada ni dapat membentuk kepribadian kita. So tak rugi untuk orang membaca. Sebab tu kita panggil membaca itu jambatan ilmu. So membacalah, tak rugi. Saya berasa gembira dan teruja kerana dapat menghadiri majlis Islam ini, dan saya rasa program ni buat lagi saya semangat untuk membaca buku dan sebagainya. Bagi pendapat saya, membaca ni lebih penting supaya dapat meningkatkan seseorang belajar. Okey, terima kasih. Sekian sahaja sesi temu buat kita pada hari ini. Diharapkan program Nilam dapat terus memupuk minat membaca dalam kalangan murid. Oleh itu, nama saya Najihah Azahra, wartawan SMK Seksyen 242. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.